Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Salam Pintar KDRI dan salam 45 tahun KDRI. Saya Nikasra Nabilah selaku wartawan unit komunikasi media UKOM Kampus Datuk Razali Ismail. Pada malam yang dingin ini, 11 Julai 2026 akan berlangsungnya Majlis Makan Malam sambutan 45 tahun IPG KDRI. Jadi, oleh itu, ayo sama-sama kita saksikan kemeriahan majlis. Majlis Makan Malam sambutan 45 tahun IPG KDRI telah berlangsung dengan meriah dan penuh makna, menyaksikan pelbagai persembahan daripada para pelajar dan pesara seperti nyanyian lagu, tarian zapin, dikir barat dan tayangan video montaj yang sangat menyentuh hati. Bersama saya, Datuk Haji Abdul Mu'i Billah selaku penerusi Yayasan Guru Malaysia Berhad. Jadi, pada pandangan Datuk, apakah pandangan Datuk terhadap pencapaian dan sumbangan di IPG KDRI ini sepanjang 45 tahun penubuhannya? Terima kasih. Memang tidak boleh nakkan bahawa banyak kejayaan. Kerana itulah lahirnya idola-idola guru yang telah menjadi anak bangsa kita yang telah ramai menjadi mereka berjaya terlibat dalam politik juga alhamdulillah membawa kenamaan di tingkat negara sejauh yang lain tinggi. Jadi jasa guru di sini memang tidak boleh dinafikan. Saya seorang termasuk ramai guru saya menjadi saya ingin sampaikan. Jadi soalan saya yang kedua, apakah pandangan Datuk terhadap nilai yang perlu kita tekankan di IPG KDRI ini untuk melahirkan bakal guru yang lebih berkualiti pada masa akan datang? Yalah, kalau saya dulu saya amalkan CCTR. Slogan CCTR iaitu collaboration, communication, teamwork and respect. Collaboration ni kita kena adakan jaringan hubungan antara dalam orang yang komunikasi kita jaga. Kita pastikan orang faham dan tutur kata kita tidak boleh menjadikan emosi orang. Kemudian bergerak dalam teamwork, pasukan dan nanti saya lihatlah respect, hormat menghormati. Okey, jangan kita ego, sombong. Taulah kita dapat menjalankan satu aktiviti dengan jaya. Jadi soalan saya yang terakhir, bersempena dengan sambutan 45 tahun ini, apakah pesanan Datuk kepada warga IPG KDRI dan bakal guru kita? Dan saya dibangkan di dulu kali diadakan. Jadi alhamdulillah saya tengok tadi begitu mesra sekali. Pelajar-pelajar dahulu tahun 80-an kembali semula ke kampus. Mereka akan lihat perubahan di mana mereka dulu apa berlaku di sini dan mereka juga dapat menyumbang kepada tempat mereka belajar dahulu. Mungkin dari segi kewangan, dari segi tenaga pendidikan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini satu usaha yang baik, kita dapat diteruskan insyaAllah. Dan 40 tahun, 50 tahun ada kasih lagi insyaAllah. Dan mungkin lebih ramai lagi sebegini. Jadi bagi saya ini satu program yang baik untuk IPG dan pendidikan. Terima kasih Datuk, itu saja. Terima kasih. Oleh itu, begitulah sedikit sebanyak sorotan dan ulasan yang boleh saya bawakan kepada anda semua bagi Majlis Makan Malam sambutan 45 tahun IPG KDRI. Semoga setiap daripada kita mampu mencipta kenangan yang indah buat IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.